Hello semua, selamat datang ke Borak Dok Podcast. Kita sembang santai, kita sembang sihat. Alright, saya Sani, host anda untuk episod kali ini. Dan hari ini kita nak bawakan satu topik yang in demand juga ya dekat Malaysia ni and evergreen, iaitu pengurusan berat badan secara sihat. Alright. Sebelum tu, make sure korang stay sampai habis sebab kita nak pilih 3 orang pemenang untuk bagi hadiah Touch 'n Go e-wallet RM30 dengan soalan giveaway dalam episod kali ni. Alright. Sebelum saya ni lah masuk kepada kita punya guest atau jemputan pada hari ini, saya nak introduce sikit lah. Sebab beliau memang dah terkenal dalam topik yang kita nak bincangkan kali ini. Beliau juga mempunyai pengalaman dalam bidang perubatan sejak tahun 2009. Beliau juga mempunyai sertifikat dalam Postgraduate Institute of Medicine PIM dalam type 2 diabetes treatment, dan macam-macam lagi lah cert kalau kita nak tengok beliau punya resume kan. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ucapkan selamat datang kepada Dr. Zamir Hilman. Apa khabar Doktor? Baik, Alhamdulillah. Apa khabar? Terima kasih sebab jemput saya hari ini. Alhamdulillah, kita berterima kasih jugalah dekat Doktor sebab sudi hadir lah ke podcast kami pada hari ini. Doktor, dah minum air belum? Tadi dah minum. Okay. Alhamdulillah. Kalau clear. boleh. Okay, alright. So kalau macam tu, kita boleh mulakan dengan soalan pertama saya lah. Yang ni soalan yang agak personal juga sebenarnya. Iaitu saya nak tanya, kenapa doktor pilih weight loss atau nutrition sebenarnya dalam doktor punya mission? Sebab kita tahu, yelah ada orang pilih dermatologi, kardiologi, kanser dan macam-macam lagi lah. So, kenapa doktor pilih jalan ni? Basically, saya lebih kepada functional, kepada root cause medicine. Sebabnya, masa saya di dalam mainstream punya medicine ni, dalam government, saya nampak banyak orang masalah untuk nak kurangkan penyakit-penyakit kronik macam kencing manis, darah tinggi, even gout, ada yang PCOS, dan dia ubat-ubatan tu makin banyak. Setiap kali jumpa doktor makin bertambah. Dan orang yang sebelum ni obese, dia boleh progress jadi penyakit-penyakit kronik yang berangkai-rangkai, itulah penyakit serangkai. So saya tengok ada kekurangan dan banyak misconception, dan saya dapat tahu pasal misconception ni because saya persoalkan lah. Saya jadi macam ada some doubts, dan saya ni jenis suka challenge the narrative jugalah. Okay. So bila ada pesakit yang datang dan mengadu, apa lagi saya boleh buat selain daripada ubat-ubatan, selain daripada dia dah try diet kan, tapi tak turun, dah exercise macam-macam kan. So saya cuba dig more and more. Lepas tu saya nampak apa yang penyakit serangkai ni ada satu common condition yang relate dengan dia. So kalau kita tak treat dekat situ, kita akan sampai bila-bila kita akan ada penyakit serangkai, masih akan progress. Sebab tu bila kita ada masalah apa-apa, doktor akan cakap turunkan berat. So berat itu adalah just symptom, tapi dia ada root yang membawa kepada penyakit lain. Dia root cause lah, kepada bukan apa, dia yang menyebab. Macam orang panggil apa, NCD kan, non-communicable disease. Yes. Alright. So actually saya rasa memang benda tu yang kita nak bincangkan lah hari ini. Sebab satunya adalah ada satu fakta yang saya rasa agak merisaukan dalam rakyat Malaysia hari ini. Sebab kalau kita tengok, menurut Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbidity NHMS, pada tahun 2023, Malaysia ni adalah ranking kedua dalam kadar penduduk yang obesiti yang tertinggi di Asia Tenggara. Dalam range, dalam 19%, mungkin tahun ni dah 20%, saya tak tahu, dan diikuti oleh Singapura dan Thailand lah dalam 11%. Mana kata Malaysia ni hampir 2 kali ganda lebih severe berbanding negara jiran kita. Jadi persoalan ni doktor, apa masalah rakyat Malaysia ni sebenarnya doktor? Masalah kita
Bukan masalah apa kita overwhelmed dengan too many misconception lah. Dan mungkin cara diet tu dan macam mana kita view satu penyakit tu yang buat kita banyak salah lah. So for example, menurunkan berat ni dia bukan pasal willpower. Dia bukan sebab kita malas ke. Ramai orang memang dia nak turunkan berat tapi dia give up because dia buat tapi dia rasa lebih tired kan, and then rebound. Ada yang tak turun-turun, dah pergi gym, dah bayar itu, bayar ni kan. So it's actually because of misconception dekat diet yang even dalam guideline. Okay. Even dalam guideline, sorry nak cakap, tapi dalam guideline dia banyak ada low evidence punya dietary intervention when it comes to metabolic dysfunction. Guideline yang macam mana tu? Macam yang piramid makanan tu ke macam? Piramid makanan, even yang kita ajar kita belajar dari kecil, makan 5-6 kali sehari kan. Sikit-sikit kerap, buat low calorie diet, low salt diet, low fat diet. So dekat situ sebenarnya kita tak kena dengan root problem dia. Sebab tu kita fail. So orang akan view kalau low calorie ni, tak kira low calorie jenis makanan apa pun, asalkan low calorie, you boleh lose weight. So itu adalah misconception juga. Itu adalah salah satu benda yang even kalau you nak buat low calorie pun, you kena tengok quality of the calorie. Jadi sebenarnya bukanlah tentang berapa kalori 300, 500, tapi the quality. Tapi bila doktor mention benda tu, quality kalori ni macam mana pula kita nak tengok, kita nak nilai? Kalau kita pergi low calorie, kalau kita tengok kita makan benda-benda yang snack, yang highly processed, mungkin dia label kalori dia 5 ke 10 ke, tapi sebenarnya nutrien dalam tu boleh kata sangat rendah. Okay, nutrien dia hanyalah gula dan fattening. Gula adalah satu yang inflammatory, yang meradangkan dan juga membuatkan kita naik berat. So kalau kita makan katakan sini 100 kalori makanan yang highly processed dengan makanan yang nutrient dense macam ikan, rasanya mana lagi bagus? Lebih baik ikan lah sebabnya nutrien dia lebih baik, betul? So lebih kurang macam tu. So kita nak compare quality of calorie. So kalau kita just tengok, kita tertipu dengan produk yang tulis bermacam-macam, multivitamin, low fat, dia tulis low sugar, low calorie, zero sugar, sometimes even zero sugar. Even zero sugar pun ada concern dia juga. Ada contoh concern macam apa? sebab orang tak tengok, orang akan tengok label depan, dia tak tengok ingredient dekat belakang. Right? And kalau dia walaupun dia low calorie, no sugar, kalau dia highly processed dan dia nutrien dia macam very low and the nutrient just sugar kan. Macam mana kita nak lose weight? Sebab body kita bila nak lose weight, kita perlukan nutrien untuk bekerja. Badan kita kena bekerja. Dia ada enzymatic reaction, ada banyak reaction dalam badan yang memerlukan nutrien untuk membakar lemak. Kita nak berfikir pun kena bakar lemak, kena bakar kalori, kena guna kalori. Right, so konsep kalori, kalau kita guna konsep kalori tanpa melihat kualiti makanan tu sendiri, kita akan tersasar lah. Alright, dan kalau kita guna konsep kalori dan kita tak tengok pada dasar nutrien dia, kita akan jadi ada deficiency. Bila dalam ada deficiency, yes. Okay. Kalau kita deficient, macam mana kita nak bekerja, body kita nak bekerja, nak detox. Alright, so kalori nak measure susah. Okay, kalau kita just measure ikut apa-apa yang kita ada pun. Yang tu dia tulis kat luar sana kan, ni apa, nasi berapa kalori, roti berapa. Kalau kita nak measure kalori pakai apa-apa digital pun, dia tak accurate. Sebabnya parameter untuk kira kalori ni terhad dalam tu.
Okay, so and body kita dia bukan macam calculator machine. Okay, dia bukan macam, dia tak ada, dia, kita tidur pun pakai kalori. Mata kita tengok pun pakai kalori. So bila kita, let's say orang tu pergi gym, dia exercise, dia perlukan nutrien, dia perlukan protein untuk build more muscle. So bila dia build more muscle, dia akan increase, dia akan naikkan penggunaan gula. So masa tu blood sugar akan selalu stable, tak ditukar kepada lemak. The problem, kalau kita tak ada benda ni, tak ada nutrien untuk stabilkan gula, itu yang akan tukar jadi lemak. Dan kalau kita ada hormonal problem macam insulin resistance katakan, so itu yang akan membuatkan kita ada rintangan yang mana gula tidak digunakan dengan baik. Maksudnya gula masuk tapi tak spend lah. Dia masuk dan dia berkeliaran dan juga ditukar kepada lemak. Memang kita tengok dalam blood sugar, kita tengok selalu normal because body kita masih mengeluarkan insulin untuk menurunkan gula dalam darah. Dia tak boleh tak normal. Kalau tak normal, diabetik. Kat situ daripada gula tu dia tak spend, dia jadi lemak instead. Dia jadi lemak. Okay, faham. So menarik tadi doktor sebut tentang apa processed food, apa yang high sugar. Sebab bila dengan benda-benda ni biasanya yang makan ni budak-budak pun ramai jugalah. Ada dan adult. Sebab menurut sumber yang sama yang data daripada NHMS tadi, sebab kalau kita tengok peratusan obesity, yang dewasa ni 21.3%. Tapi kita tengok untuk kanak-kanak dan remaja pula 30.7% obesity dalam kanak-kanak. Mana kata yang younger generation ni pun macam lebih teruk pula, lebih merisaukan. Macam mana pula doktor? Dia kita kena pergi lebih dalam sikit lah. Lebih dalam sikit. Dia bukan cerita masa pemakanan, masa kanak-kanak memainkan peranan yang sangat penting. Memang sebab sekolah masih adult. Kita punya badan tu react different lah tu budak. Sebab kita punya sistem masih lagi, kalau di asrama masih lagi 5 kali sehari makan, 6 kali sehari makan. Betul tak? Betul. Breakfast, lepas tu lunch, lepas tu tengah hari, lepas tu minum petang, kuih kan, lepas tu makan malam, lepas tu makan lewat malam. So bila badan kita nak rehatnya, bila digestion kita nak elok, bila masa kita punya insulin tu nak turun. Insulin adalah hormon yang bawa yang akan menukarkan karbohidrat menjadi masuk dalam sel untuk digunakan, dan kalau terlebih dia akan simpan sebagai rantaian gula dalam hati. So orang tak tahu yang sebenarnya gula tu dah disimpan. So normal kat situ. Dan kita kena pergi balik sampai cerita masa masa di dalam kandungan. Sejak dari kandungan lagi? Sejak dari kandungan pun dia mainkan peranan juga. So ada low birth weight, ada yang high birth weight, baby. Even low birth weight pun dia ada tinggi risiko untuk dapat obesity bila dia dah makin membesar. Bila low, dia kira lahir tu low lah. Low birth weight. Walaupun dia low birth weight. Biasanya yang low birth weight ni kecil kan. Yalah, faham. Premature pun sama. Lagi tinggilah risk dia. Yes. So even kita tengok among mothers, saya kerja di klinik kesihatan, ramai yang ada masalah overweight, obesity, susu tak keluar, ada GBS, keputihan, ada masalah nutrient deficient, anemic, tak cukup zat. Dan before kita conceive, kalau ibu tu sendiri dah ada masalah rintangan insulin, dan dia deficient, tak cukup nutrien, katakanlah magnesium, vitamin D, yang ada strong correlation, ada maknanya ada link
yang kuat juga dengan masalah penyakit kronik termasuk obesity. So magnesium sendiri adalah salah satu mineral yang tolong kawal gula. Okey. Dan ramai ibu mengandung yang ada masalah GDM, darah tinggi semasa mengandung. Sebab saya biasa kalau saya dengar magnesium ni orang cakap apa? Untuk mudah tidur je. Yang tu lah yang saya biasa dengar. Sebenarnya banyak fungsi dia, ada 300 hingga 600 enzymatic reaction dalam badan ni. Kerja dia sangat banyak, especially bila kita stres. So magnesium tu memang jelah memang penting. Okay, and the reason people get premature, dia contraction tu, dia contract prematurely. Kan? Because dia tak cukup magnesium. Cramp, sakit kepala, blood pressure naik, magnesium kurang. Faham. So dia boleh jadi end of pregnancy, dia boleh naik blood pressure, senang kena seizure. Doktor pun cepat-cepat bagi magnesium sulfate. The problem dia sebenarnya dia dah deficient magnesium lah. And kalau before dia conceive dia dah ada rintangan insulin, secara naturalnya sebenarnya kita kalau secara natural lah, pregnant lady ni, orang pregnant, orang yang mengandung, body dia akan secara fisiologinya dia akan naikkan insulin sedikit. Waktu pregnant. Memang secara naturalnya dia akan naikkan sikit. Alright, untuk simpan lemak, dan dia ada hormon masa tu untuk macam progestation hormon. Dan kita akan simpan lemak di pinggul untuk perempuan lah. Sebab yang biasa kalau mak-mak komplain apa berat sikit. Ya, dia naik sikit berat. Sini berat kan. Ya, tapi kalau itu memang normal lah. Ya, tapi kalau dia ada masalah dari sebelum tu, deficient microbe tak elok, usus tak elok, lepas tu ada rintangan insulin, bila dia mengandung dia akan further jadi pathological insulin resistance. So dia senang naik berat, nutrien kurang, dia sometimes campur dengan stres, dia susah nak keluar susu. Dan penyusuan, yes. So penyusuan tu sendiri dapat reverse balik rintangan insulin resistance. Kalau kita tak dapat keluar susu dengan elok, kita tak boleh nak turunkan insulin dengan baik, sebab kita share the calorie dengan baby. Right? So and kita pun share nutrien dengan baby. We eat what our food eat. Kan? Yelah, so apa yang ibu makan kan? Ibu makan. Kalau benda makan yang tak elok, dia kurang nutrisi, dia pun dapat kurang nutrisi, dan dia pun akan berisiko untuk dapat obesity. Baik faham. Sebab saya kira memang point doktor tu sangat menarik lah, sebab memang daripada proses mengandung, even before conceive lagi kan, before conceive the effect, and then waktu proses mengandung first trimester, second trimester, and then until labor, effect in terms of contractions, and ada certain nutrient diperlukan. So sebab sebenarnya doktor, memang kita punya audience ni memang ramai jugalah yang mak-mak. So saya rasa memang point doktor tu memang very beneficial lah dekat audience kita. Yang tu kita cerita untuk khusus untuk mak lah. Sekarang doktor, saya ada satu soalan jugalah. Yang ni untuk semua. Actually untuk saya jugalah personally. Sebab saya pernah tengok cermin, saya tanya soalan yang sama. Kenapa susah sangat nak turun berat badan? Sebab kadang kita dah bersenam. Semalam main badminton. Kemarin pula berlari 8 kilo. Doktor jangan tanya pace berapa. Saya biasa dah edit dulu lah sebelum saya post. So kita dah bersenam, kita cuba diet, tapi macam tak defect. Lepas tu lama-lama kita give up, atau tadi doktor sebut kita rebound, macam susah nak go kan. Kenapa? So sebab benda yang sama, sebab kita dah ada sebab rintangan insulin dan juga masalah penghadaman juga. So masalah penghadaman ni kita tak dapat hadam dengan baik because sebab kita punya microbe ataupun benda halus lah. Microbe. Dia antara bakteria, dia ada fungi, dia ada even parasite kan. Ada macam-macam benda hidup dalam badan ni yang buat kerja untuk kita. Dia tolong digest. So itu salah satu benda yang kita akan go
deeper. Okay. Tak tahu kita cukup masa, kalau boleh saya akan cerita lebih. But kita buat apa yang banyak misconception. Kita buat low fat diet, dan orang tak tahu yang bila kita buat low fat diet, kita sebenarnya kita naturally kita perlu lemak. Okay. Kita ada sebenarnya kalau kita tengok buku fisiologi, lipids ataupun fatty acid adalah essential. Kita kena makan baru kita dapat. Protein juga adalah essential. Benda yang berprotein biasanya dia ada lemak. So any food yang bernutrisi tinggi dia ada lemak. Okay. Dan contohnya hati lembu pun orang takut nak makan sebab misconception. Hati lembu. Hati lembu. Jangan makan masa mengandung. Okay. Dia ada misconception sebab vitamin A tinggi. Padahal berdasarkan vitamin A yang sintetik, yang mega dose. Okay. Bukannya daripada natural food. Natural food lah. Okay, so itu salah satu misconception. Jadi orang takut nak makan even telur. Yalah, macam apa? Kolesterol kan? Sebab lemak, sebab kolesterol. But sains dah menunjukkan kajian demi kajian dietary fat ataupun maksudnya makanan yang memang dah ada lemak ni, dia tak membawa kepada masalah jantung. Dia bukan penyebab masalah jantung. Okay, dia memang tak ada evidence ni. So jadi low fat diet ni jadi macam irrelevant. Okay. So it's based on low Assumption evidence lah, diet. kan? Low orang, evidence. Orang assume lah kan. Lemak jahat, lemak tak elok lah kan. Orang assume. Dan mungkin translation kita sebab sebut fat sama dengan lemak. Gemuk pun fat juga. So rasa tak tahulah, mungkin connotation orang lemak je tak bagus je. Jadi kita akan kekurangan. Kita akan ada, otak kita memerlukan kolesterol. Kita akan senang depress. Susah nak fikir. Alright. Jadi kita akan ada kekurangan nutrisi. Right. Jadi dari segi ni kita akan, sebab tu orang cepat letih dan orang akan konsum lebih karbohidrat yang sebenarnya akan bertukar jadi gula, dan gula berlebihan akan jadi lemak. Dan dia keep lemak tu. Dia akan keep storing. Dan bila orang stres, lagilah body akan keep lemak. Dia tak membakar lemak. Alright. So itu, so because dia dah cuba, dia dah exercise, dia buat tak jadi, dia dah lagi stres, lepas tu dia lagi tengok weight. Betul. Balik je lari, terus timbang. Tengok weight. So weight is not the best indicator. Kita tengok waist circumference. So kalau tengok prevalence pun 1 dalam 2 orang yang overweight. Tapi kita tak nak tengok weight sebab orang yang pergi gym mungkin dia overweight. Tapi dia muscle lah dia sebenarnya. Muscle. So kita nak tengok belly fat, the waist circumference. So waist circumference pun sama, bila dia tengok pun sama. 1 dalam 2 orang memang dia ada belly, dia ada abdominal obesity. Okay, so waist circumference dia lebih 90 untuk lelaki, untuk perempuan lebih 80 cm. So and among them kebanyakannya perempuan. Saya rasa dalam 68% ke berapa, 60 lebih persen lah. Dan kalau dari segi ethnicity, Indian ethnicity. Right, so kita pemakanan kita, kalau kita pagi kita duk makan kalori rendah tapi kita makan kari pak, nutrien yang tak banyak, refined karbohidrat yang sangat tinggi glycemic index dia. Alamak, kari pak mana kata? Kari pak, kuih-kuih. Tapi kosong, macam kolesterol rendah doktor. Katakanlah dia makan kuih, kolesterol rendah. Saya makan biskut doktor, cicah-cicah dengan air Milo. Sikit je saya makan doktor, 3 je biskut. Dan dia tak tahu biskut tu dah ditambah gula, highly processed, ada trans fat.
Jadi baiklah dia makan nasi lemak, baiklah makan telur yang nutrient dense dan juga mempunyai protein yang cukup, yang membuatkan dia susah nak lapar. So sebenarnya the alternative actually kita kalori kita consume tapi the quality of the calories macam telur lah. Ya, quality So and calories. telur dulu, karipap kurang doktor. Boleh juga sekali. Karipap. Karipap. Dia Doktor dah jawab pun susah dah sekarang. dia ada time bila kita nak, dia ada time terapi Okay. dan ada time kita bila dah okay. Kita boleh fleksibel. Okay, baik. So bila kita dah mencapai goal kita ataupun kita dah macam metabolic flexible, kita panggil metabolic flexibility. Kita Badan boleh kita burn boleh fat proses lah. dan kita boleh burn sugar at the same time. Okay. Sekarang ni body kita hanya tahu burn sugar, dia tak reti nak burn fat. Burn fat. So kita kena ajar body kita dulu sampai kita okay, dah tak ada insulin resistance, Okay. then kita boleh enjoy. Okay. Bukannya tak boleh makan langsung. Okay. So boleh makan juga tapi take note lah insulin resistant kena kawal dulu. Kena reset dulu. Reset dulu. Okay. Baik. Sebab saya kira mungkin sebab tentang all the tips in terms of suggestion guidelines dekat saya sebenarnya dah banyak sekarang. Tapi orang kita sekarang ni confused sebab dulu mungkin informasi tu tak banyak. Sekarang masalah kita information overload. Banyak sangat pula maklumat. So orang tak tahu yang mana betul ke, yang mana bohong, yang mana fakta, yang mana mitos. Tapi jadi saya nak tanya doktor lah berdasarkan pemerhatian doktor lah tentang beberapa statement, beberapa kenyataan yang orang kadang biasa dengar tapi tak sure. Mitos ke fakta? So saya bagi statement, saya bagi kenyataan, doktor boleh jawab sama ada dia fakta atau mitos. Boleh doktor? Boleh. Okey. Kenyataan yang pertama. Nak kurus tak boleh makan karbohidrat. Mitos ke fakta? Dia nak kata mitos ke fakta, saya boleh kata dia kurang jelas lah. Again, dia type of carbohydrate. Dan juga depend dia punya keadaan, situasi. Okey. So, kalau dia diabetik, dia makan karbohidrat yang tinggi. Walaupun dia natural karbohidrat dan dia tak boleh proses karbohidrat tu, memang dia kena kurangkan karbohidrat. Okey. So dia lihat balik jenis karbohidrat tu sendiri. Jenis karbohidrat, kalau dia makan benda bertepung, kalau orang tak ada macam tak insulin resistant, dia tak teruk katakan. Okey. So dia boleh just skip benda yang bergula, bertepung kan, benda yang highly processed, dia boleh nampak turun berat cepat. Okay. Sebab dia automatically dia akan makan karbohidrat yang bersama dengan protein fat yang lebih bernutrisi. Glycemic load dia kurang berbanding dengan kuih-kuih muih. Okay. Tapi kalau untuk orang yang ada kencing manis, dia punya rintangan insulin yang teruk, dia kena potong karbohidrat overall. So nak kata dia betul ke tak, dia depend, dia kena tengok lebih dalam sikit kepada situasi orang tu dan jenis orang. Okay. Depends pada situasi jugalah. Tengok orang, tengok jenis carbs tadi. Okay. Kenyataan kedua. Lemak punca utama berat badan naik. Mitos ke fakta? Lemak apa? Okay. Menarik. Lemak jenis apa? Kalau lemak trans fat, yang dia tengok tu adalah, yang data dia dapat adalah lemak yang highly processed. Highly processed. Sama benda yang salty. Dia daripada makanan yang highly processed. Data dia dapat tu daripada situ. Dia tak tengok overall orang tu makan jenis macam mana. Okay. So kalau nak pergi into cerita pasal low fat diet, low fat campaign ni, dia panjang lah. Saya boleh cerita lagi sejam lah. Kan? Tapi dia memang sebenarnya tak ada, macam saya kata, tak ada evidence that low fat dietary fat, makanan berlemak menyebabkan kita naik berat ataupun kena masalah jantung, kecuali kalau kita ambil benda yang juga ada
karbohidrat ringkas yang juga tinggi. So dalam keadaan ringkas macam mana ya doktor? Tepung, gula. Okey. Gula, tepung. Okay, so kalau kita ambil benda yang karbohidrat ringkas, karbohidrat bertinggi, okay, bersama dengan, dan kita masa tu kita ada rintangan insulin, kita ada insulin yang tinggi, dan kita ambil high fat sekali, then yes, kita boleh naik berat. Okay. So tadi dia ikut lemak apa, dan yang paling pentingnya biasa yang doktor biasa mention is kalau processed food punya lemak memang is a no lah. Memang a big no. Big no. Highly processed food, highly fat, highly processed fat, highly processed oil. Okay. Memang big no. So contoh, sekarang ni Western tengah perang kita punya minyak palm oil. Palm oil, minyak sawit itu. Okay. Dan minyak kelapa sawit, percayalah minyak kelapa sawit lebih baik daripada minyak canola yang dia promote tu. Betul, yalah. Okay. Sama macam butter dulu, sebab dia kata saturated fat, jangan pakai butter. Ambil margarine. And margarine adalah yang highly processed fat yang you tak nak makan. Okay. Yang you tak boleh, yang akan membuatkan you naik berat, inflammation, ganggu sistem badan. Okay. So maksudnya minyak sawit kita tu sendiri sebenarnya memang lebih baik daripada kat luar lah. Biasa sebab saya dengar kalau kat luar tu apa canola oil, apa corn oil kan, jagung, minyak soya. Dia promote this as heart healthy. Okay. Sedangkan sebenarnya palm oil atau minyak sawit kita ni adalah lebih baik dari segi kesihatannya lah. Okay. Okay. Statement yang seterusnya, diet lebih penting untuk turunkan berat badan berbanding bersenam. Mitos ke fakta? Okay, diet memang dia lebih penting. Okay. Diet memang foundation of kita punya kesihatan. Okay. Sebab kita makan, kita juga feed by microbe kat dalam perut kita. Okay. So microbe dalam perut ni kita bela. Apa yang kita makan, begitulah community dia. Okay. Kalau kita makan benda tak elok, community tak baik lah dalam perut. Okay, dan bila kita ada masalah digestion, kita akan senang naik berat. Ataupun turun berat mendadak. Okay, baik. Okay, jadi memang diet baru bersenam kata? Diet penting sebab bersenam ni dia 20%. Dia sebenarnya diet, kita punya stres ataupun tidur, nombor 2. And then kita punya baru aktiviti kita. Sebab kita jangan salah faham, dia exercise bukan satu keperluan. Okay. Yang keperluan aktiviti. Okay. Berjalan. Kan? Buat kerja. The light activity tu, itu physiological needs. Kita mesti kena berjalan. Orang yang masalah lutut, dia senang naik berat sebab dia tak berjalan. Okay, exercise bukan satu benda yang kata sangat penting lah, bukan, tapi dia membantu. Ya, dia membantu untuk turunkan berat, of course. Dia membantu untuk turunkan, untuk jaga mental health. Ya, memang betul. So exercise membantu tapi dia bukan priority. Kita kena betulkan yang priority dulu, baru kita pergi ke exercise. Okay, jadi kalau ikut priority doktor tadi, diet, tidur, baru bersenam, betul tak? Jangan kata saya. Jumpa mana-mana fitness trainer ke, pergi jumpa mana trainer Muay Thai ke, dia akan kata benda sama. Sama betul? Dia akan kata benda sama. Okey, baik. Statement yang seterusnya ni dia agak detail tak? Dia kalau orang yang biasa dah pernah diet mungkin dia tahulah, which is snacking lebih baik berbanding IF atau intermittent fasting. Snacking lebih baik maksudnya kira makan sikit-sikit lebih baik berbanding kira orang tahan lapar pagi, petang, malam, lepas tu malam baru ready buy, macam tu lah. Lebih baik daripada berpuasa lah. Macam tu lah. Salah lah. Itu memang totally wrong lah. Sebab bila kita snack, kita akan makan banyak kali, dan setiap kali kita makan, kita akan ganggu rhythm penghadaman dan juga rhythm hormon kita. Dan juga hormon insulin akan naik, itulah jadi rintangan insulin. Okay. So
setiap kali kita makan, especially kita makan benda yang berkarbohidrat yang tinggi, kita akan naikkan insulin. Okay. So kalau makan banyak kali, kita tak ada rehat. Insulin tak sempat nak drop. Okay, tak sempat nak drop, sebab tu dia jadi rintangan. Okay. Better kita makan kenyang sekali, makan 3 kali ataupun 2 kali. Okay, maksudnya kira kalau kita makan terus bagi kenyang, kemudian tahan sikit. Ada orang mungkin tak perlu makan banyak sebabnya keperluan dia tak banyak. Kalau kita duduk asyik banyak duduk, kita nak makan buat apa? Kalori kita mungkin keperluan kalori kita tak banyak. Okay. Sebab tu kata kita tak boleh pakai konsep kalori. Ada orang pergi gym, dia kena makan banyak kalori. Okay. Kan? Dia pergi gym, dia nak build muscle, dia angkat berat, dia kena cukup kalori, tapi kalori yang tidak menggemukkan, yang build muscle. Okay. Jadi dia balik kepada kalori intake tu sebenarnya is not the number one thing, tapi instead cara pengambilan kita, quality kalori lah yang kita ambil lah. Compare tu kita makan sikit. Yes. Lebih baik kita gap lah kan. Lebih baik gap, kita kena rest digestion, dia pun nak kena rest. Rest untuk perut lah. Sebab kita ada time kita keluar asid perut, ada time kita keluar enzim, ada time kita tak keluar. Okay, faham. Baik, terima kasih doktor. Actually sebelum kita cakap pasal Malaysian punya environment lah, saya kata number one thing memang makanan lah. So makanan Malaysia ni macam-macam. So kalau boleh saya nak tanya doktor, kalau boleh doktor bagi rating sikit dalam menu-menu yang ada kat Malaysia ni dari sudut kesihatan dia. Saya sebut dish, mungkin doktor boleh bagi ranking 1 hingga 10. 1 tu kira sebenarnya tak sihat lah. 10 tu kira okey je sebenarnya, sihat dia. Boleh doktor? Boleh. Kita bagi ranking je. Okay. Boleh cuba. Menu yang pertama nasi lemak. Nasi lemak boleh kata 7 lah. 7? Okay. 7, 6. Nampak? Tarik balik. Kita tengok lauk lah. 7 lah. 7 lah. Okey lah. Okay. Nasi lemak okey. Roti canai. Roti canai 2. Roti canai 2. Okey. Roti canai 2 Roti canai kari kambing. Roti canai kari kambing dengan kambing tak? Kambing sekali. Dengan kambing sekali. Kena kambing sekali 6 ataupun 5. 6 lah. Okay. Kambing tu lagi better Okey. Teh tarik. Teh tarik ada teh tarik depend dia susu pekat ke susu cair. Teh tarik yang mamak punya doktor, yang memang kau tu. Yang kau memang satu lah. Satu lah. Okey. Satu lah. Alright. Next, char kway teow. Char kway teow. Dia banyak ada protein. Kita ambil char kway teow kerang lah betul. Yang saya order lah biasa. Char kway teow sama macam roti canai 5 lah. 5. Okey, yang last ni yang ni tengah in trend lah sekarang doktor. Tapi memang tu lah, saya rasa ramai orang nak tahu juga sebenarnya. Okey, yang last ayam gepuk. Ayam gepuk Ayam gepuk 7. 7? Okey. Sama level dengan nasi lemak tadi lah? Sama level. Ayam gepuk is quite good. Okey. So itu rating daripada doktor sendiri lah. So lepas ni yang korang makan tu korang tengok berapa rating yang doktor bagi lah. Alright. Ini without portion, kita tak tahu berapa banyak kan. Kita in general lah doktor. In general lah. Kalau dia ayam gepuk 3 pinggan tak kena kan. Kalau makronutrien dia lain nasi kan. Tambah kan. Nasi tambah, ayam so sambal kita tak tambah. Tahu kan. Okay. Alright. Okay. So tadi awal-awal tadi kita dah janji kita nak pilih 3 pemenang bila anda jawab soalan giveaway. So ini soalan giveaway kita untuk episod kali ni. Okay, dengar ya. Apakah tips Dr. Zamir yang paling best dalam episod kali ni? Alright. So saya ulang lagi sekali. Apakah tips paling best daripada Dr. Zamir untuk episod kali ini? Alright. So saya ada tengok lah doktor punya content dekat IG lah, dan saya perasan ada satu yang paling best lah. Sebab kat situ doktor ada tulis pasal insulin. Blood sugar bukan insulin, yang mana doktor ada mention lah dekat sini, yang saya rasa kat lokal kita tak
local content kita tak dengar sangat lah benda ni. Sebab saya pun pernah dengar dalam konten daripada Dr. Eric Berg. Waktu tu baca-baca pasal keto, pasal Atkins. So baru nampak benda ni. So mungkin doktor boleh explain sikit supaya orang kita boleh faham apa efek insulin ni sebenarnya dalam badan kita lah. Okay, insulin ni bukannya gula, sebab ini selalu orang salah faham. Orang kata saya doktor normal, saya punya insulin normal. Sebenarnya dia tak check pun So and kebanyakan doktor dia tak check pun insulin, and the range pun dia sangat broad. So range of insulin tu, normal range, reference range tu sangat broad. So orang akan salah interpret. Selalu orang kata normal, sebenarnya dia dah tinggi sangat dah. Right? So insulin adalah hormon, macam boleh kata one of the growth hormone juga. A fat storing hormone. Dia store lemak. Okay, dia tolong store lemak. Dan dia juga untuk regulate gula. Dia adalah salah satu hormon yang dirembeskan oleh pankreas. So pankreas yang mengeluarkan insulin. Right? So ada orang dia kena diabetik sebab insulin dia dah tak keluar. So boleh jadi type 1. Ada orang sebab keluar banyak sangat, dia jadi rintangan, berat dia start naik. So kalau ada orang dia start naik berat, lepas tu pankreas dia rosak, tak keluar insulin, dia start drop berat. Okay, masa tu pankreas dia dah ada dysfunction yang teruk. Okay, so insulin adalah hormon, dia bukannya gula, dan kita kena regulate the insulin. Dia boleh jadi rintangan sebabnya di dalam sel ni dia ada macam ini sel. Dia ada pintu-pintu dia untuk gula masuk. Okay. So insulin ni dia pergi melekat dekat reseptor ni, dia buka pintu. Gula masuk. Okay. So barulah sel ni boleh guna gula. Okay, kalau kita dah terlalu banyak traffic gula kat dalam tu, dan juga insulin pun banyak, dia akan jadi tak cukup berpadanan dengan sel-sel tisu-tisu badan kita. So sebab tu bila kita tak cukup masa, okay, kita akan lagi senang rintangan insulin. Itulah rintangan insulin, itulah insulin resistance. Okay. Alright. Dan ini benda yang orang selalu tak tengok. Dia tak reverse kat sini. Baik, faham. Macam tu. Alright. Boleh faham okey lah. Saya clear sikit lah. Kira macam mana insulin resistance tu berlaku lah. And kenapa kita kena take note effect dia pada badan kita lah bila kita consume makanan kan. Alright. So saya rasa banyak lah yang Dr. Zamir dah share hari ni. Alright. So saya nak bagi ruang jugalah pada doktor. Mungkin doktor boleh sharekan any event atau projek yang doktor tengah usahakan sekarang lah. Sebab saya dengar doktor minat programming juga kan. So ada projek sendiri. So on you lah nak ni untuk share sikit. So kita akan ada projek berkenaan untuk riset lah, untuk orang-orang, sebab ramai orang tak tahu macam mana saya nak buat, macam mana kita nak reverse insulin resistance supaya kita tak bergantung kepada ubat-ubatan ni lah. Jadi kita buat satu program kita panggil Gut Metabolic Reset Program. Tapi sebelum kita pergi kepada tu, saya ada satu webinar percuma untuk anda semua. Yang webinar percuma ni saya akan huraikan dan juga kata you akan discover benda-benda yang apa misconception yang selalu kita buat yang membuatkan kita susah nak turun berat, dan apa yang kita perlu lakukan. Macam mana kita nak lawan balik masalah weight loss resistance yang degil ni, susah nak turun ni. Sebab dia banyak komponen. Dia boleh jadi kita punya penghadaman, dia boleh jadi kerana chronic inflammation, dan dia boleh jadi kerana hormonal imbalance. Ada insulin, rintangan insulin, mungkin jadi thyroid, mungkin deficient of testosterone, macam-macam. So kita nak rungkaikan satu-satu. Saya buat 1 jam percuma untuk semua orang supaya semua orang dapat benefit ni, bawa balik dan boleh buka mata, get more insights. Lepas tu baru kita akan ada next tu, baru kita akan buka program yang lebih detail lagi
moving forward untuk step by step apa nak buat. Yang lebih personalised lah. Lebih personalised, lebih panjang sebab ada banyak ada masterclass yang setiap masterclass tu ada 4 jam dan ada 3 masterclass, ada coaching session, ada banyak lah. Alright, okay. Alright. Okay, nanti mungkin kita boleh share lah dalam link webinar nanti daripada Dr. Zamir. Saya kira cukup sampai sini lah. Sebab kalau ikut soalan panjang lagi lah, mungkin kita simpan next session, Doktor. Okay, insyaAllah. Okay, boleh. Dr. On. Alright. So, kita borak lagi next time. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum.